Ni saya nak tanya Cik Karina mula simpan emas bila dan kenapa pilih emas lah basically? Sebenarnya sebelum ni saya pernah beli 0.2 gram kat kedai TikTok lah. Saya cuba menyimpan, nak tengok macam gold bar ni boleh simpan sikit demi sedikit kan. Tapi saya tak tahu, rupanya ada je apps yang lebih baik, iaitu Cap lah yang disediakan oleh Public Gold. Kita boleh menyimpan RM100 saja dan harga dia lebih murah dari situ lah. Saya ingatkan macam kumpul gold bar tu sikit-sikit fizikal sikit-sikit kan. Tapi padahal account Gap ni dia ada macam kita simpan duit dan nanti kita boleh fizikalkan. Okey, terbaik Cik Karina. Buat siapa yang belum tahu lagi, sebenarnya dekat Public Gold kita ada ikon emas Gap yang tak ada komitmen bulanan, sangat fleksibel dan boleh keluarkan emas fizikal anytime tuan puan nak. So mana yang nak saya bantu untuk memulakan tabungan emas secara percuma, boleh saja si beg biru untuk saya bantu tuan puan sebaiknya.